Alright guys, selamat kembali ke channel Besi Keluli. Hari ni aku akan ride Harley Davidson. Dah lama aku tak buat konten Harley Davidson. Tapi aku akan pakai full set LS2, daripada helmet, glove, riding jacket, seluar dan kasut. Boleh nampak tak kasut? Yes. And semua ni disponsor oleh LS2. Sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih LS2 bagi aku cuba and review semua barang-barang ni. Okay guys, so konten hari ni kita nak ride ke Genting Highland, dan lepas tu aku pun tak sure nak pergi mana. Aku akan tunjuk korang hari ni LS2 punya barang. Alright, boleh ke Harley pakai full set LS2? Kena tak kena? Komen kat bawah. Let's go. So first comment daripada bini aku, dia cakap you ni macam budak BMW pinjam motor Harley member. Betul ke? Rasa macam awkward sikit. First time aku pakai full face, first time aku pakai safety jacket untuk Harley. Tapi apa dah hal, untuk keselamatan dan keselesaan, baju ni memang selesa. Dia sama punya baju. Dan sejuk kena pula hari ni sejuk. Dia berangin, breeze. Nama ni LS2 Breeze. Alright, let's go. Lama tak ride Harley guys. Woo! Let's go. And the weather look perfect today. Oh, nice drive. Nice day to ride. Nice day to ride. Let's go, let's go. Kejap lagi aku tukar POV pula bagi belanja korang. Aku pakai IoT hari ni. IoT yang aku buat video semalam. Okay, aku punya MC penanggal, dia orang dah gerak, dia orang pergi Genting hari ni. Tapi diorang lalu Uluyam. Aku pasal buat video Auci semalam tu lambat. So aku cakap dekat press aku jumpa yang Genting. Kita dalam penanggalan very understanding. Tak ada hal ni. Let's go, let's go. Oh, lupa nak check tayar pressure. Kita tunjuk korang bila aku dah tukar POV. Alright, let's go. Guys, komen kat bawah on tak on pakai full suit, pakai full face, bawa Harley. Dalam Harley ni sebenarnya okey je. Ada je yang memang pakai full suit, pakai riding gear, padding, yang macam racing. Ada je. No judgement. Itulah kebebasan dalam Harley Davidson. It's freedom. Aku dah lambat tu, aku buat laju sikit. Let's go. Kat bawah guys, apa pendapat korang? Langit biru, kurang berawan. Syukur, syukur. Guys, pendapat aku, bila aku pakai full suit dengan full face ni, aku rasa macam nak bawa laju pula. Tak, pasal aku rasa aku kurang vulnerable. And mungkin kurang dapat angin daripada compare tu kalau pakai sleeveless je. Bila kita vulnerable, kita akan bawa slow sikit. And kita akan tend to enjoy more on the wind. So kita rasa macam angin tu pun dah kuat, dah sejuk. Okay guys, aku kat Petronas. So aku boleh review ni glove LS2 ni. Senang, macam tak pakai glove. Senang je aku nak type, aku nak pakai settle kat Petronas ni. Kalau tak, kena buka. Kalau pakai leather kan. Purchase full. Alright, dah POV guys. Sekarang ni aku dekat nombor 1, full tank. So senang je guys. Aku type macam tak pakai glove. Start refueling. Guys, so nampak aku nampak PSI, aku punya tire pressure ni. And aku boleh check temperature juga. Ni dia nak connect balik dekat aku punya
waste tadi. So aku punya temperature sekarang 28 dan 26. 28 depan, 26 belakang. So tak boleh main corner lagi. Tayar masih sejuk. Kena warm up dulu macam F1, macam MotoGP. So sebab tu aku ada ni, dia boleh warn aku. Dia boleh ingatkan aku tayar aku masih sejuk. And dia boleh tunjuk aku punya pressure tayar memang sekarang ni perfect. Seperti yang aku set semalam. Aku memang set dekat tayar pressure ni supaya aku boleh monitor. Boleh je aku nak pasang waste kat sini pun boleh. Aku rasa ada roadblock. Nampak daripada tadi banyak motor stop. Tapi kita okey, tak ada hal. Masuk je. Pertemuan tiada awal perutusan. Kalau kita okey, kita confident, polis pun lepaskan. Tak ada hal. Kita tak ada benda kita nak takut. Kita belanja sikit lagu M. Nasir. Bila sampai roadblock, bagi hiburkan abang polis. Aku tak boleh kuatkan lagu M. Nasir ni untuk korang pasal nanti tak boleh monetize. Gelak ada orang kot. Tengok abang Ali pakai full suit. So tayar punya temperature masih sejuk. Oh ramai. Ini di Karak Racing Track International. Ada game Vespa, ada game Superbike. Superbike masih ramai. Kapcai ramai. Ali belum nampak lagi. Terus ada Action Harley Days di Koyai. And then ramai yang terperangkap. Tak boleh balik. Diorang terpaksa delay 3, 4 ke 5 hari. Duduk dekat Patalong. Ada yang stay dekat Bangkok. And start daripada semalam dan kemarin, aku ramai aku nampak yang dah dapat bawa balik motor. Because ada few yang aku tahu fly ke KL dulu. Because ada kerja, ada tanggungjawab semua. And diorang akan fly balik weekend ni atau weekend depan untuk ambil motor orang ride balik. And aku doakan selamat perjalanan diorang. And ada juga yang masih dalam perjalanan pulang, aku ucapkan selamat jalan. Okey, kita nak gambar. Ada ke orang? Kita tak ada. Hai, dah balik ke? Kita pun sampai ke? Tak apa, kita dengan Abang Erwan. Mungkin ada kat depan. Tangan-tangan dengan Abang Erwan. Jangan lupa follow TikTok Erwan Ahmad dah silap. Ni area Erwan ni. So kita ambil ni, posing sikit, ambil posisi. Ada. Oh, ada air kat situ. Erwan dia sedang bekerja. Erwan dia pergi dengan aku ke China hari tu. Ni otai guys, selalu solo ride ke Thailand. Right, masuk Genting. Aku dengar Genting dah kena bayar tol. Kita lihat macam mana. Bagi aku sokong lah. Kena bayar tol. Kurangkan sikit orang-orang yang lumba haram ni. Sejak balik daripada China tu, seminggu aku tak buat video. Because dekat China tu, everyday aku post video. Pukul 4 pagi, pukul 5 pagi tak tidur lagi. Pukul 7, pukul 6, pukul 7 dah kena bangun dah. Memang tak ada rehat. So aku rehat daripada buat konten untuk seminggu. Semalam baru aku post pasal Auchi tu. And ini aku akan post video belanja korang ride naik Harley. Aku dah lama tak buat konten Harley ni. So siapa yang baru join video aku ni, tengok aku dah pasang TPMS, Tire Pressure Monitoring System. So aku boleh monitor aku punya tayar on the go. Penting guys. Aku ada Apple CarPlay, nampak? Punya waste. Inilah contoh. Public road is not for racing guys. Korang membahayakan diri tak apa, jangan membahayakan orang lain. Kereta lain siap ada baby semua. Mungkin ada orang yang tak sihat, mungkin ada orang yang cancer, ada orang yang pregnant, fragile. Husband dia bawa slow, kena toleransi, give and take. Boleh nak bawa kereta laju-laju, tapi fikirkan orang lain, keselamatan orang lain. Kalau zaman lepas SPM dulu, aku pun berempit, aku pun bawa kereta akan ni laju-laju sebab berpusing-pusing. Itu lepas SPM lah guys. Lepas dapat lesen, curi kereta mak keluar. So aku assume kereta yang bawa laju-laju ni orang yang baru dapat lesen, pinjam kereta mak. Nissan Skyline kat belakang, itu bawa Skyline tapi bawa sopan, okey, ada hal. Set brake okey. Aku selalu trail braking pakai satu jari, jangan kuat sangat, sikit je.
macam tak break pun. Putar steering, lepas. Contoh nampak. Aku cuba biasakan guys untuk trail braking. Biasakan trail braking dan counter steering walaupun bawa Harley. It's a good habit. Alright, baru sampai. Hari bro, ni sup? cuba beritahu sikit baju hari ni. Okey, baju hari ni disponsor oleh LS2. Daripada kasut, seluar, jaket, glove dan helmet. Ni apa, modular ke full? Full. Oh, full. Tak boleh buka. Ni lightweight lah. Weh, lightweight lah. Lightweight, sejuk. Weh. Ni jeans. Asal kau punya berdarah? Oh, skirt. Ni apa, jeans? Jeans, ada padding. And sejuk. Tu kasut last LS2 full. Glove pun LS2. Glove LS2. Nampak So, hari ni pakaian ditaja oleh LS2. Oh, dia nampak macam orang naik BMW lah, bukan Harley hari ni. Bini aku cakap macam orang BMW pinjam motor Harley. Lama tak jumpa. How are you guys? Datuk, apa khabar? Bawa motor ni dah kuat Tak. Rin, apa khabar? Good. Dia dah tak ikut ke? Tak ikut. Hari ni ride ditaja oleh LS2. Kasut Selatan. Wah, itulah dia. Siapa pakai From hip. tutup. So apa pendapat Datuk bila tengok orang Harley pakai full suit? Pelik lah. Pelik lah. Saya pun rasa pelik. Kita pun orang boleh hari. Tiba-tiba ada rasa macam nak buat laju kan. Dia tak. Yo bro. Sup bro. Sup. So apa pendapat korang tengok orang Harley pakai full suit? Kena? Kau masih okey. Tapi rasa pelik lah. Memang rasa pelik lah. Tapi sebab tak because sebab kau biasa pakai jaket Polis tu. Biasa polis tu. pakai yang frozen. Tapi full face. Full face aku rasa dia masih okey lagi. Okey Cumanya aku tak tahu lah kalau kau pakai yang warna grey punya seluar sama colour dengan baju tu pelik lah. mungkin bukan. Ini pun dia punya LS2 kan. Seluar LS2. Mungkin budak GS salah nak motor lah. Bini aku cakap. Jadi kalau kau full colour sama Buat konten untuk LS2 sikit lah. Dia bagi full suit. Okay, apa lagi nak buat. Tu dia baru launch tu. Ni semua satu ni baru launch. Dia punya sama punya ni. So sejuk. So sekarang kita berada di Aladdin Genting Highland. Ni dia Datuk. Ya. Dengan Indian rare ni. Ya. Meriah hari ni. Macam raya motosikal. Kita ada Superbike, kita ada skuter, ada scrambler Ducati. Because cuaca yang dah lama tak membenarkan untuk ride. So hari ni is very good weather. Ada Harley Davidson. Yeah. So aku pakai LS2 guys. Aku nak fly drone tapi drone aku asyik update je. Dah ciao. So kita ada Haji kat sini pakai road glide. Kita punya press Farhan road glide dan ni Mizan pakai lowrider ST. Diorang dah nak balik. Aku dengan Haji tak tahu lagi nak pergi mana. Kita hari ni single. Alright, let's go. Safe ride. Half tank. Ni aku baru pasang ni. Auchi. Dia hantar free untuk aku review. Dia
lepas toilet break di EKBE ni. Okay bro, ciao. Thank you bro. Okay, kita nak ciao. Tadi baru lepas fly drone kat sini. Oh, dah panas. Tapi best, pasal dah lama tak panas guys. Setiap hari sejuk. Kat office menggigil, dapat panas je ni. Bersyukur sebenarnya. Malam pun sejuk. Nice view EKB. Aku nak review sikit pasal LS2 punya barang-barang yang aku dapat ni. Aku dapat 5 benda. Helmet full face. So helmet ni aku puas hati pasal dia sejuk, dia berangin. Bila ride tu memang rasa angin tu masuk, and then dia ringan, and harga dia RM799 sahaja. Full face. Dia baru launch masa aku kat China itu. And ni jaket dia, LS2 Breeze. Dia baru launch juga, rasa sejuk guys. Angin berangin je. And dia ada padding semua. And aku dapat glove. Glove ni memang sesuai untuk masa time panas because dia sejuk, dia berangin. And dia ringan. And dia, bila aku pakai dekat phone, aku swipe semua, aku tekan macam tak pakai glove. And ni riding pant dia. Riding pant dia macam seluar jeans. And selesa, ada padding dekat lutut dengan dekat buntut. And kasut dia paling aku suka guys, pasal ringan dan sejuk. Ini semua full set ni untuk dia punya summer collection. Okay guys, thank you for watching. Don't forget, untuk barang-barang yang aku pakai ni, aku akan letak di bag kat bawah tu. And kalau korang berminat dengan AOCI, aku punya AOCI ni, Apple CarPlay dengan Android Auto, dan dia punya TPMS yang best, ini ada dekat dalam description di bawah. Description dengan aku punya promo code BERSI28, dapat 28% diskaun dalam RM350 je. Tapi lepas 5 Januari 2026 dia akan kau pakai promo code BERSI22, 22% diskaun dalam RM380. Dia harga dia dekat RM600. Tu tadi kau nampak web pula bunyi. Alright, terima kasih. Don't forget to subscribe, like and share. Let's go. Boom.